Adakah melihat anak bulan itu khas untuk sebuah tempat atau ia umum untuk umat Islam sedunia? Ya, ini ada pandangan-pandangan, ada yang ideal dan ada yang praktikal. Yang idealnya ialah kalau sekiranya umat Islam satu dunia, mereka bekerjasama antara sesama mereka. Bagaimana dengan masyarakat di timur memaklumkan apa yang mereka lihat untuk dipraktikkan oleh masyarakat di barat. Sebab dari segi terbit matahari, mana yang nampak dulu? Seperti mana terbit bulan, mana yang nampak dulu? Masyarakat di timur. Maka andainya kalau masyarakat timur mereka bersatu padu dan memaklumkan kepada masyarakat yang di barat, lalu mereka bertindak dengan sewajarnya, maka kita kata itu yang sebaiknya. Apabila umat Islam semua satu dunia mula puasa serentak, itu lebih mencerminkan roh Islam, bukan berbanding ada perbezaan-perbezaan, ini puasa lambat, ini puasa cepat dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita kata ini hanya dapat dicapai andainya umat Islam hidup di bawah satu penguasa, satu khalifah. Itu boleh. Tapi pada hari ini secara praktikalnya kita lihat bagaimana umat Islam berpecah kepada negara-negara. Setiap negara ada penguasanya. Maka akhirnya kita kata kepuncaknya dari segi praktikalnya, setiap negara dengan apa yang diputuskan oleh pihak berkuasanya. Jangan dipecahkan lagi dalam satu negara itu menjadi berbeza-beza, sehingga dalam satu negara itu sendiri berbeza-beza mengenai tarikh mula atau akhir Ramadan itu. Kita kata jangan usah ditambahkan lagi perpecahan itu. Kesudahannya setiap negara mereka berpuasa mengikut apa yang diputuskan oleh pihak yang berkuasa. Dan memang secara hukumnya mula dan berakhirnya Ramadan itu ialah dengan melihat anak bulan. Walau apapun apa yang diputuskan oleh pihak berkuasa di sebuah negara itu yang perlu dipatuhi supaya umat Islam di negara berkenaan jangan berselisih-selisih. Sama sekali bukan masuknya bulan Ramadan atau berakhir dengan apa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa di negara-negara tertentu, di Mekah, Madinah dan sebagainya. Tidak sama sekali. Sebaliknya kita kata kembali kepada negara masing-masing.